Welcome back guys. So hari ni kita nak sambung balik untuk part 1 punya story guys. So jom. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You Oh dia probably kalau deserve it. continue dia ada cerita But balik even for you, Aku there pun is tak tahu still juga a tu. way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Disuruh habiskan. Finish it. Siap. Tak apa lah kita masuk balik. Kita tengok-tengok balik juga. Ada We would like to tikus ask siap. you to cease bothering our pest control specialists, as well as refrain from sending us. Ni kan dah baca, dah tengok kan. So jom. Okay, kita naik tangga lah. I'm so sick and tired of us talking through these notes. Got We set. live in the same house, for God's sake. Come talk to me when you're done. Aku dah baca habis lah. Sorry doh, aku ni jenis nak rushing tau. Malas lah nak dengar-dengar dia baca ni. Tapi salah aku juga kalau aku tak tahu kan. Masuk-masuk dulu guys, tengok-tengok dulu. Besar saya rumah. Assalamualaikum. Hoi. Muka siapa Syah? Asal macam muka kambing tu. Muka kambing ke? Entah. Apa? Winchester kan? Ni benda tu. Aku nak buat apa tu? Kita sih. Let me ask you. Have you completely lost your goddamn mind? Ni santai I lah tu. know you're going through some rough times right now. I really do. That's why I've agreed to let you do those illustrations in the first place. For old time's sake. I even deliberately gave you a trivial task. Because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw. Bedtime story. There is no What I way. didn't expect Hell, I'm is to using get this. this demented I already nightmare regret. you submitted for a kid's bedtime story. There is no way in hell I'm using this, and I already regret agreeing to a payment in advance. Please, get your shit together. Oh, dia ada salah faham kot kan. Ada salah faham ni. Tak ada apa tu. Sekejap. Dekat meja ni tak ada apa lah. Apa benda ni? Hai. Ini bukan barang telefon lama. Mana dia punya telekom dia punya wire. Telekom lah. Uish. Ini Masha and the Bear. Wish, bapak dia makan siap. Oh, ni cerita dia yang sebenar. Okay, mula-mula macam ni lah. Okay, aku explain lah macam mana dia jumpa ni. Perjumpaan Masha dengan serigala lah. Okay, mula-mula dia jalan. Lepas tu dia nampak Masha ni jalan-jalan kat hutan. Dia nampak serigala ni kat hutan. Lepas tu dia borak-borak lah dengan serigala tu kan. Dia kata, Masha kata lah gini, oi tumpang lah, aku nak lalu ni, nak balik rumah ni. Lepas tu serigala tu cakap lah dengan dia kan, tak lah, jangan lah, let lah. Lepas tu dia tarik lat. Okay, pop, dia makan tu Masha. Berdarah-darah lah bai. Badan Masha kena putus. Kau tahu ada punya kaki, dia punya badan terbelah dua bai. Nak ni macam terbalik terbalik ni. Okay, salah. Okay, lepas tu dia bangun. Dia nampak Masha ni tengah lepas tu tiba serigala ni baring dekat katil. Masha tengok kan. Find and out.
Sabar. Dia makan, sekejap, salah. Okay. Mak dia makan Masya tu kat depan muka dia. Depan lah. Dia terus ngak Masya tu kan, sebab lapar kan. Lepas tu sekejap. Aku dah pening lah. Lepas tu serigala tu pun bawa bangkai Masya tu pun keluar macam tu je. Sekian daripada saya. Terima kasih. Borak gampang, siap. Borak kacip Tak apa guys. Okay, keluar. Oh ya, ada piano. Siap main piano dulu. Tak ada apa tu. Sekejap. Assalamualaikum. Weh, ada apa ni? Been working all night. Don't wake Don't me wake up. me up. Okay, faham. Janganlah kasih dia bangun guys. Tengok, kita kena explore tu satu rumah ni. Rumah ni besar tu. Rumah peninggalan rumah nenek arwah nenek dia kot. Mungkin dia nak cari something kot. Sorry. Couldn't sleep. The leg's been acting up again. Figured I might as well do some work. I love you. Oh, The long-awaited opening of the Galactic Department Store ada keratan akbar tu. Apa siap dalam ni? Jap. Keluar dulu. Banyak share barang. Ni bukan. Lah tu. Patutlah kita boleh simpan patung David tu dekat dalam rumah. Patung David ni kan patung daripada Tuhan Yunani kan. Aku tak tahu lah. Okay, jap. Oi, ada rumah tu. Banyak sel rumah dia. Oi, cantik lah dia buka sendiri. Oi. Nak ajak main bola ke? Masuk lu. Woi, apa tu saya? What is that, bro? Patung ah. Patung kot. Santai. Daddy's here. Oh, tak. Dalam ni ada apa? Ada apa tu? Oh, semua ni barang baby dia tu. Jap. Buka sikit. Hai. Oh, ada surat ah. Why pink? Why pink? Bukan why pink. Okay, so jom. Jap. Apa? Oh, pintu Oh, ada rumah lah. Rumah pula ada bilik. Explore guys. Rumah ni besar tu. What's that, bro? Ni dah masuk kan? Ni tak boleh masuk ah. Ini dah masuk ah? Oh, dah masuk ah. Misteri tu, aku tak suka tu game ni yang tak ada hint-hint ni. Di ibarat kau terperangkap tau. Kau terperangkap tu sampai bila-bila kau tak boleh keluar. Macam ibarat macam tu lah. Oi. Aku rasa ada something kat sini. Sebab tiba-tiba aku rasa macam sas lah. Sebab tiba-tiba pintu dia terbuka sendiri. Aku dah ambil lah.
Jap. Apa tu? Oh. Mainan. Weh, game ni gelap doh. Aku tak tahu lah dah tak bagi aku torchlight ni. Kunci pula. Alah. Cepat guys cari kunci doh. Tak, mana kunci tu? Apa yang kunci-kunci ni, Cak? Oh, ada gitar. Gitar pula ukulele. Ha, Might not be a household name yet, but just give her time. The incredibly talented, multi-instrument. banyak keratan akbar tu. Santai-santai. Jap. Ni oh. Minyak wangi. Tak ada apa dah dalam ni. Masuk dalam tu. Tak boleh, tak ada barang. Tak ada apa tu dalam ni. Aku tak tahu tu. Misteri tu game ni. Asal lagi tutup. Jap. Korang kalau nak main game ni korang kena sabar. Tak kisah korang sabar sampai bila. Kadang-kadang korang boleh sabar sampai boleh uninstall game ni. Itulah sabar korang yang sebenar. Dah masuk kan bilik ni? Sekejap explore balik tak? Ada barang-barang yang kena ambil tak? Let me ask you one simple question. Weh, Azim, sorry guys. Going through some rough. I Tak really, pasal pula ada alam. that's why I'd agreed to let you do those illustrations in the first place. For Sorry. old time's sake. I even deliberately gave you a trivial task. Because Tak, I alam tu untuk expected aku when pergi you kerja read my sebenarnya. book, Sampai hari ni to aku be cuti something kan. you could draw and So, What that's I why didn't expect aku lupa was nak to get matikan. this demented nightmare fuel you submitted for a kid's bedtime story. There is no way in hell I'm using this. Ni dah baca kan tadi? Aduh. Masih masa syak. Benda ni rumah besar-besar barang tak ada nak kena ambil. Aduh. Biar tak payah tu masuk-masuk ni. Alah. Ada kunci bro. Baik, share kunci. Kunci kat mana tu? Jom, keluar. Nah, aku mencintaimu dan hatiku hanya untukmu, tak akan menyerah. Oi, bunyi alam tu. Kat mana tu? Assalamualaikum. Weh, jap. Santai lu, jangan terlalu bawah lu kan. Okey, strategi aku kalau main game ni kan, aku akan cari rumah. Aku dah kata I didn't Bilik apa? touch the workshop, just like you asked. Although I can't imagine the mess that's inside. Apa maksud tersejerat semua mesej-mesej ni? Aku kadang-kadang main game ni aku tak faham Didn't you, kak. will you leave the keys? I brought them back to your office. Aduh, tu aduh. I didn't touch them. Masuk. Assalamualaikum. Woi, bilik apa ni Syah? No, this is private. Private bro. Woi, banyak saya portrait. Sekejap aku nak tanya korang. Gambar-gambar ni, gambar dia ada maksud apa lah? Dia melibatkan agama .
Oh, korang tak tahu, aku lagi tak tahu. Buka dulu satu-satu. Mana-mana ada patung David tu. Memang betul lah rumah orang Kristian eh. Weh, kunci tu. Apa yang kau kunci-kuncikan ni tu? Dah tu apa yang kau function bagi aku kunci tu? Hah? Ya, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, ada bacaan tu. Get it right this time. Oh. Weh, jangan ada bunyi guru-guru ni. Weh, santai tak cantik tu. Oh. 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 Ada potret tu. Aku harap bukan jumpa muka Syaifuddin dah. Oh, nasib baik tak ada siapa. Tak ada siapa muka. Okay, masa untuk aku melukis guys. Apa maksud dia tu game ni? Aku tak faham tu. Lost. You deserve it. Finish it. Dia suruh kita finish. Finish tapi nak buat apa tu? Kunci lah. Two souls, so passionate, so And talented. they want to be Yet they something wanted so to build ordinary. something so ordinary. A home, a wife, a family, peaceful life. Betrayal of everything that made them both artists. And yet, To it. Ya. Sekejap No, this is private. Bible lah tu. Sorry doh, saya tak tahu. Kena keluar kot. Tak tahu lah tu. Keluar je. Oh, jap. Ni bilik mana tu? We are truly thrilled to hear that you accepted our humble proposition. After discussing dates with my colleague, You we find find this eligible. date the best time to open the exhibition. We need time to set everything up. Getting a piano to our gallery will be no small feat. Oh, pasal piano punya. Siapa yang pianis lah kat sini? Macam tak tahu ya aku main piano. Oh, ada surat lah. Surat pula. Oscar apa ni? Oscar Arribas. Oh, Oscar wahai. Pasal tutup balik. Ui. Aku ingat orang sekejap. Sabar. Terkejut tu. Masuk lu. Oh, dia ada stand. To make a good painting. Oh, dia artis ah. Work doesn't start with a brush. Just like family doesn't start with marriage. It starts with canvas. Oh, dia ambil gambar. Oh, gambar tu kena lekat kat dalam tu. Uish. Apa ni? First step is the hardest. Weh, dia dah bagi amaran lah. Saya bagi amaran dah. Bila gelap tu jangan bagi aku takut siap. Asal tiba-tiba dekat alam sebalik mata tu? Aku rasa macam aku tempat lain tau. Aku tak masuk lagi tu bilik ni. Kunci tu aku tak tahu tu. Banyak sangat tu. Nak kena kunci settle benda lain.
Jap. Apa function dah kau masuk sini tak ada apa. Baik tak payah masuk kan. Oh tadi dah ambil barang kan. Kunci guys. What is that bro? Berapa banyak syarat pintu rahsia. Banyak saya pintu rahsia dia. Sorry doh, gelap doh, aku tak nampak doh. Macam gini lah main game seram doh, gelap-gelap. Experience. Korang kalau nak main game seram macam gini ada punya grafik tu. Gelap bye. Oh, masuk sini doh. Lupa siap masuk belah mana korang? Oh, masuk sini. Sini kunci doh. Oh, betul lah sini. Kunci doh. Betul lah. Sekejap doh. Oh, ada kunci lah. Woi, baik doh. Alexander Arnold. Masuk sini. The fuck? What is that bro? Woi. Sorry doh, terperangkap doh. What is that bro? What's wrong bro? What's wrong? Oh ni gila. Astagfirullahaladzim. Ada apa ni? Oh. Tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all. Apa tu? I'm not that round. I'm not that round. Apa tu guys? Tak faham sih. Okay, dah boleh keluar. Tak boleh keluar kak. Ya. Uish. Weh, asal gambar ni gambar macam aku nak nampak ni. Gambar-gambar macam gambar-gambar orang Greek tau. Tuan-tuan orang Greek. Macam Zeus. Sebab aku pernah main game God of War. So that's why macam aku pernah nampak lah familiar dengan gambar-gambar ni. Tapi aku teringin juga dia nak pergi Greek, nak tengok juga kan dia punya museum dia orang kan, ada gambar-gambar god dia orang, dewa-dewa dia orang kan. Dia orang ukir pakai patung kan. So memang menarik juga ah. Kita dapat belajar pasal agama dia orang kan. Apa tu dewa kesuburan, dewa apa lagi? Dewa perang kan. Zeus tu dewa perang. Dewa kesuburan, dewa Astagfirullahaladzim. Tu lah kau di borak kacik pergi ha. Terjatuh. I think I have the music for all the paintings now. I'm going to play it for you this evening. You're going to love it. Ya just sebenarnya. Oh. Masuk sini guys. Woi. Tak cantik ah Syaifuddin kat sini kan. Aduh. Dah lah gelap tiba-tiba muka dia kat situ Woi, ada lorong tu. Buka lampu alhamdulillah. Dia pun elektrik Biasa Astagfirullahaladzim. Banyaknya muka Syaifuddin kat sini. Sekejap. Jalan dulu.
Ui, tak cantik tu. Ni dah mula lah ni. Aku rasa hantu dia nak mengamuk ni. Ada darah tu. Ui, banyak saya darah. Sorry I haven't written in a while. I've been swarmed with work. I gotta tell you, your last letter was troubling, Troubling. to say the least. I just can't believe she would set fire to your old paintings. Why would she do that? The lady in black especially? That was your tribute to her, wasn't it? I don't know what to tell you except to get her some professional help pronto. You could probably talk to someone as well. With all that's happened, I'm sure it would do you some good. I probably don't need to tell you that the buyer was sorely disappointed with the news. The new pieces just aren't selling as well as the classic. Anyway, I'll keep looking. You just Sorry guys. stand there and focus on your... Tekan pula. I know you still have it. I believe it. Oh, you faham? Awak faham Wow. Banyak buat pintu rahsia. Kau rasa berapa square feet je rumah dia ni? 10 juta square feet aku rasa. Besar nak mati. Weh, ada bacaan tu. You can fight here, she will break you. Wow. Amaran tu, dia bagi amaran tu. Muka Saifuddin tu, bersepah-sepah muka dia. Oi. Tikus je. Kena terkejut apa ni siap. Okay, wish. Ada puzzle guys. 4. Okay, kita dah sampai untuk cari puzzle dia. Okay, simpan. Oh, ada puzzle dia. Okay, faham. Alright, faham. Woi, baik tu. Aku rasa dia orang beli lukisan ni dekat Leonardo da Vinci kot. Leonardo da Vinci yang jual ni. Oi, berapa ni? 4, 6. Okay, ingat guys, 4, 6 guys. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, janganlah mengamuk guys. It's just a book, Bertie. Don't scare atuk kau. Aku dah seorang kau buat macam gini. Sekejap. Ada peti guys. Tadi berapa? Sekejap, lagi satu nombor. Come on guys, lagi satu nombor guys. Okay, tak apa. Yang 4. 9. 6. Okay guys. Kita nak tengok apa dalam rahsia kotak ni guys. 4. 4. 9. 6. Kan? Habis? 496. Okay, kalau kita buat 9. 946. Hai. Betul lah ni. Aku ni jenis lupa tu. 6. 9 ku nombor 9 ku huruf waw. 9 kan? 4 dah betul. Look closer.
Yes. Naluri aku tepat guys. Dapat kunci. Settle dapat kunci, masuk ke alam lain. Dapat kunci, masuk ke alam lain. Macam tu je kerja kita. This is fine. This is Oi, good. bapak gelap siap. Risau gelap-gelap keluar muka putih bang. I will. I need to. For all our sins. For our family. Awas shout. You can For a fight you. family. Or just for you. Go on. Tip the scales. Assalamualaikum. Aku dah kata pergi ke alam lain. Santai-santai. Aku tak tahu kat mana nak pergi. Sekejap. Oi. Asal. Asal muka Mr. Bean tu. Sekejap. Weh, sekejap dulu. Aku nampak ada satu pintu lagi. Aku tak tahu pintu apa tu. Ni. Ya Allah, kunci pula. Memang ada satu pintu pun. Tengok dia dah save game. Allah, kau main-main tu. Sekejap. Aku tutup pintu dulu. Patah aku nak buat apa? Oh ni ada bacaan tu. Which colour should I choose? Which colour? Hijau. Hijau. Aku dah pilih hijau lah. Tak tahu tu. Aku tak tahu nak buat apa. Oh ni. Tak cantik lah gambar apa Syed ni. Ni rumah Yapin apa? Rumah Yapin Green for eyes. Red of my paint. Red of my paint. Oh, dah tak ada. Aku dah kata pandang tempat lain, aku pergi alam sebalik mata. Aku dah cakap. Aku dah kata dah. Prosthesis snatchers. Insatiable bastards. Why the damn leg? Why the damn leg? Oh, okay. Woi, banyak dah lilin. Sekejap. Oh, tak. Rumah bunian mana lah aku masuk ni? Assalamualaikum. Woi, banyak saya buah. Woi. Membazir tu. Woi, tak cantik siap. Dengan something tu. Ni ya? Ya, jangan nangis. Nanti air datang, jangan nangis. Sekejap. Don't worry, you're not alone. Perfect relationships are on a silver screen. Dia kata jangan risau, awak tak seorang. Face the simple truth. Hubungan yang sempurna Nobody's perfect. nampak bagus kalau dekat dalam That's fine. silver screen. Many loving couples struggle Tapi yang with lain day-to-day life in a relationship. macam kita ada mempunyai muka yang senang. It just takes some work. Dia kata tiada siapa yang sempurna. Our consultants, Dan dia kata, all and trained awak nak experts tahu in well-being, kenapa? will help you identify Tak apa. the source of your troubles and deal with it Faktanya at your own loving couple, whether it's simple miscommunication, money problems, or pasangan setiap hari personalities. di hari-hari There's a problem. mempunyai There's hubungan yang always nak serius. Dah kacip lah. the ever to Sorry tu guys.
Sorry tu guys, saya tak pro dalam English guys. Sorry tu. Nanti saya belajar Yang penting kita habiskan dulu kita punya ni game. I think we should drop the toccata here. People won't be able to concentrate on anything but your music. Ish, apa hal? It's about our family after all. About both of us. I'm sure Thomas would agree with me. Assalamualaikum. Yang saya tahu Assalamualaikum. Cari kunci. Sekejap. Oh, tak cantik tu. Ni muka siapa pula ni? Jalan-jalan dulu. Wish, tak ada kepala. Mana kepala dia tu? Weh, ada pintu tu. Kunci pula. Weh, ada lorong tu. Takkan aku tak tahu dia nak buat apa. Takkan nak pusing-pusing ke? Woi, tak cantik lah benda ni. Oh, ni ada hin. Nak pergi mana? Tak tahu tu guys. Cuba kau pusing 4 kali. Pusing 4 kali. Kira tawaf lah. Tawaf. Oh, lah. Ada ni. Dah ada puzzle ni. Aku dah kata lah. Aku dah pusing Thank you dah siapa yang bagi tahu. Ni kan? Lama ni tak boleh buka. Tengok macam mana benda. Tu. Pelik. Tu. Papa dia. Interesting boy. Sekejap. Aku nak kena bagi dia semua nampak. Kau pasal nak tu? Ke tak ada kan? Kau tengok tak ada. Dia bagi frame kosong tau. Okay lah. Kau tengok belakang ni ada kan? Aku baru perasan sekejap. Tu bijak siap korang. Nampak dia? Baik siap. Okay, sekejap. Okay, aku dah macam gini. Tak boleh. Nanti ni tak ada. Aku ingat dah ni. Aku salah jalan dah. Aku macam mana nak bagi dia tiga-tiga ada ni. Bapak complicated sia. Aku kena bagi dia nampak tau.
Kena macam gini ke? Ya doh, jap. Alah, hujan pula. Nak balik ni. Apa benda siap? Tak faham tu. Okay guys, siapa yang dapat rungkai camp misteri ni tu? Kau tengok ni. Sekejap eh. Okay, aku kena jalan step belakang ni apa? Hai. Apa yang lama sangat ni tu? Guys, aku tak pernah tengok game ni Sin. Korang jangan buat fitnah tu. Aku tak tahu sebenarnya game ni. Baru main. Aku pun tak tengok game hin game ni tu sebelum ni. Ya dah, aku tak tahu dah. Aku macam apa yang dia pusing-pusing ni siap? Okey, jap. Kalau yang ni apa benda? Sebab ni yang tak ada. Hai. Aku nak kena yang tiga-tiga ni tak ada ke? Apa benda ni? Bapek dia memang betul puzzle lah siap. Sorry tu. Apa ni? Sorry tu. Tiba Ngapain sih? Ke setiap frame aku nak kena tengok gambar orang ni? Oh, jap. Allah, apa benda lah ni? Guys, serius tu. Sumpah aku tak tahu tu. Kau pandai tak tu? Wish, tak cantik lah. Kau tahu ada bagi aku dua-dua pintu kunci. Lepas tu aku terperangkap dari sini untuk settlekan puzzle ni. What is that, bro? Takkan aku nak duduk kat tengah? Duduk sini. Aku duduk sini. Tak faham tu. Tak apa. Kita cuba lagi. Ambil je tak boleh? Oi, tak cantik lah. Apa benda ni siap?
Dah pusing dah. Saya dah pusing ah. Oi, tak boleh tu. Apa tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ya, aku nak cari sudut macam mana siap kalau macam gini aku tak boleh buat. Tak, aku rasa aku kena buat 3 frame terbuka tau. Macam mana lah. Masalahnya 3 frame tertutup tau. Hai. Tak tahu tu. Kunci tutup. Kunci tutup pintu, kunci. Oh, ada surat. Tak boleh ambil pula. Aku nak kena buat apa ni saya? Tolong lah bagi hint tu. Aku terperangkap dulu dalam rumah ni. Sekejap. Assalamualaikum. Hei. Bagi salam pun tak nak buka Dah, aku nak kena melutut apa kat patung ni. Kena ada lilin ni. Aku tak tahu, tak boleh ambil. Ya Allah. Macam mana tu? Ai, mabuk je game ni. Tak tahu tu. Tiba-tiba bai. Bapak penat ni tu. Ada ke game lain lepas tu? Asal aku seorang je tak lepas lah. Sekejap. Aku rasa aku salah ni. Aku rasa salah ni. Weh, ni puzzle tu. Serius puzzle. Aku tak tahu. Kau tengok. Bila aku pusing je Aduh guys. Aku dah fed up tu. Sumpah dah. Aku perlu pertolongan korang tu. Korang sikit tu. Otak korang ni banyak tapi korang pun tak tahu tu. Sekejap. Kalau belakang dia semua frame kan, frame ni wujud,
Kalau aku duduk di tengah-tengah, benda siap game ni. Buat aku pening kepala siap. Janganlah ambil Panadol lagi tu. Dah lah dia bagi aku kunci. Dia bagi aku terperangkap dalam ni. Ni apa? Sekejap, ada colour ni tak? Tak tahu je. Lama best tak. Ai. Wih, pening je kepala aku. Sumpah siap, aku tak tahu tu benda ni. Sekejap. Sekejap, ni colour tau. Nampak ni colour. Buat apa siap? Jap. Weh, colour ni macam tak membantu lah. Cik. Aku tak nampak apa tu. Ai. Ai. Aku fed up dulu guys. Tapi tak apa guys, nanti ada sambungan yang seterusnya guys. So korang jangan lupa subscribe guys aku punya channel ni. Dan tekan follow apa-apa yang aku letak kat description tu, okay? So kita jumpa lagi untuk next time. Bye.